Ikan daun baru merupakan ikan air masin. Ikan daun baru merupakan spesies asal bagi lautan Pasifik Barat. Ia merupakan ikan yang penting secara komersial dan dijual di pasar-pasar sebagai makanan. Penangkapannya memerlukan lesen bagi memastikan ia tidak terancam oleh tangkapan melampau oleh nelayan komersial. Ikan ini mengemari dasar yang berpasir dan mempunyai banyak siput dan kerang. Jenis ikan ini berbentuk seperti ikan bawal atau telinga gajah dengan berbadan lebar tetapi nipis. Ikan ini boleh membesar sehingga 50 cm. Biasanya umpan yang digunakan termasuklah udang pasar, umpun-umpun dan udang hidup bersaiz kecil. Kuat mengetu umpan dan mata yang disyokkan ialah 12 hingga 14. Isinya tidaklah sebaik ikan bawal dan tawar rasanya. Jangan lupa like dan komen.